Duduk kat KL ni, benda dekat boleh jadi lambat. Hanya satu sebab je. Traffic light. Orang pergi kerja aku naik motor hantar surat. Simple. Dispatch ni semuanya pasal masa. All is about time orang kata lah. Kalau kau bukan orang yang punctual, kau tak layak kerja macam aku. Aku boleh stuck lama gila kalau aku berhenti. Lampu kuning ni memang masalah lah. Okay, pendek kata tak bayar ada lampu kuning senang. Aku bukan sengaja nak langgar lampu isyarat. Aku kerja. Semua orang nak cepat. Okay? Tambah-tambah bila bos bagi masa. Bos kata, okey, Is, kau hantar surat dalam masa 15 minit, 20 minit aku nak sampai. Nak tak nak kena sampai. By hook or by crook. Ya? Itulah kata orang putih lah. Aku tak tahulah. Apa yang cangkuk, apa yang aku tak tahu. Tapi surat memang kena sampai on the dot orang kata. Lampu kuning daripada jauh, that's the time you speed, you change your gear and the cursor dia memucut. So speed time tu jalan. Aku tak kisah benda, aku langgar je lampu kuning. Risiko lah, babe. Betul tak? Korang lepas ni lah. Tak ada masalah ni. Apa yang penting, surat ni sampai. Tapi langgar lampu kuning ni orang kata menyusahkan orang lain lah. Tak bertanggungjawab lah, tak ada kesian lah. Semua tak boleh, tak boleh. Before you put your judgement on me. Before you put your judgement on me, you think first. Langgar lampu kuning. Aku salah ke?